Sebaik-baik jauhlah umumi ialah 10 orang satu jemaah. Kalau terderakan 2 atau 3 orang pun bolehlah. Orang yang dilantik menjadi amir dalam jauhlah umumi adalah orang yang lebih tua, yang faham perasaan orang lain. Dan jurucakap, iaitu mutakalim, mestilah orang yang lebih tahu keadaan tempat berkenaan. Mutakalim mestilah bercakap dengan baik dan lemah lembut. Kita mesti bawa manusia daripada suasana lain kepada suasana masjid. Akhlak yang mulia akan terbina. Bila kebesaran kerja dakwah sudah masuk dalam diri seseorang, barulah dia akan ambil kerja ini dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu kita perlu target perlahan-lahan. Kita perlu beritahu bahawa dengan agama sahaja kita akan selamat. Kalau kita bercakap macam ini, orang alim besar pun tidak akan menentang kita. Jalan untuk menuju ke syurga hanyalah jalan agama, bukan jalan-jalan lain. Masa yang Allah SWT beri untuk kita hidup mengikut agama hanya sekejap sahaja, iaitu dunia ini sebelum maut datang. Antara 63 tahun 70 tahun. Kalau seorang itu ada masa lapang, hanya pada waktu malam untuk buat program harian 2,5 jam. Boleh juga datang ke masjid untuk membuat amalan-amalan sunat. Bagi orang-orang yang ada kelapangan pada siang hari, bolehlah buat ta'lim sekejap, berbincang dan mesyuarat mengenai kedudukan kampung dan keluar jumpa manusia, ulama, berjumpa dan orang-orang soleh. Selain daripada itu, boleh juga kita mengajar orang lain. Ziarah keluarga karkun yang keluar dari Allah, nusa Jumaah yang datang ke kampung kita. Kita perlu bentuk jemaah masjid di masjid kita untuk melakukan kerja dakwah dan wujudkan jemaah masjid di masjid-masjid lain. Dalam fikir dan berusaha supaya setiap mukallaf di dalam kampung kita dapat ditanam dengan fikir agama dan kerja dakwah. Kemudian mereka didik supaya dapat berusaha untuk menanam fikir agama dan kerja dakwah ke atas orang lain pula. Kalau tuan-tuan buat usaha dakwah ini dengan istiqamah, lama kelamaan orang akan faham tujuan kita. Saya beritahu tuan, kalau tuan-tuan buat usaha dakwah ini dengan istiqamah, lama kelamaan orang akan faham tujuan kita. Hari ini kebanyakan manusia berusaha untuk kehidupan dunia mereka sahaja. Bila manusia faham, mereka akan berusaha ke arah dunia mereka untuk kepentingan akhirat. Usaha itu akan menjadi baik dan bersih. Apabila tuan-tuan meningkat maju, tuan-tuan dapat laksanakan kerja dakwah ini untuk seluruh dunia. Orang-orang Malaysia berbakat untuk tujuan ini. Bukan sahaja orang Malaysia, di seluruh dunia. Satu daripada tujuan jemaah 3 hari dikeluarkan di kawasan kita ialah supaya jemaah 3 hari daripada tempat-tempat lain juga dapat dikeluarkan. Dan supaya setiap mukallaf, lelaki atau perempuan, ada fikir akhirat. Siapa yang dikurniakan harta kekayaan, kuasa pemerintahan dan pangkat perlu disedari bahawa itu bukanlah satu pemberian yang besar. Itu adalah perkara umum yang Allah berikan kepada siapa sahaja yang ada kepada orang yang beriman maupun orang kafir. Kemudian Allah SWT yang paling berharga ialah taufik dan ma'unah. Kerana ini dikurniakan kepada orang yang beriman atau orang yang Allah SWT kasihi sahaja. Apabila manusia mati, segala harta, pangkat, negara, semua ditinggalkan. Hanya iman dan amal sahaja yang ikut bersama. Iman akan membantu manusia dalam kubur. Perlu saya tekankan bahawa iman akan membantu manusia dalam kubur, di mahsyar, di sirat, dan menjamin manusia ke syurga. Sedangkan